testimoni saya adalah adik saya sendiri, iaitu Cikgu Nik Marina. Beliau telah mengalami, telah diduga dengan tekanan darah tinggi dan telah kena stroke pada tahun 2018. Dan waktu kena stroke tu tekanan darah dia lebih pada 220 per 192 lebih. Jadi menyebabkan pembuluh darah dia dah pecah dan terpaksa buat operasi di bahagian sini kiri. So apabila ada operasi dan terkurung kepala dikeluarkan, jadi dia telah hilang mata pun kurang, hilang penglihatan dan juga ingatan. So ingatan dia selama 2 tahun dia tak mampu ingat lah. Dia kadang-kadang dia ingat yang short, kadang-kadang dia ingat yang long term punya. So sebagai seorang guru sangat mencabar kerana dia guru bahasa Inggeris dan secara automatik bahasa Inggeris terus hilang daripada memori dia. Hilang memori bahasa Inggeris. Hilang radar dan juga begitu juga dengan pergerakan sangat terbatas, tak boleh bergerak sendiri. Kita suka sukan. Dia sebelum ni dia memang fokus sukan dan juga muzik dan juga aktiviti kurikulum lah. Tapi setelah dia stroke tu hilang dan saya start bagi dia minum aloe vera sedikit demi sedikit. Kerana masa tu dia reject semua benda, tak nak. Dia tak nak kerana pada dia I give up life already, I don't want. So lepas tu saya pujuk bagi anak-anak dia, bagi dia minum aloe vera dengan omega saja. So selepas 2019-2020 masa Covid, masa tu kurang, kita hanya follow up dengan doktor, makan ubat doktor, dan start 2025 secara konsisten lah saya bagi dia consume kita punya AVG, omega, bipolen, vitamin C, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit dan beransur-beransur pulih sekarang dan boleh mengajar semula dan tak kena medical board. Berkat istiqomah, berkat dia rajin minum aloe vera tu setiap hari, alhamdulillah kesihatan dia semakin bertambah baik dan percakapan dan penuturan dia pun semakin jelas. Terima kasih pada kakak saya yang memaksa saya untuk minum yang memaksa dia minum aloe vera tu setiap hari. Alhamdulillah sekarang dia dah semakin pulih dan percakapan dia pun semakin segar dan dia boleh baca bahasa Inggeris sikit. Kita bagi storybook dia boleh baca, dia baca dekat YouTube dia boleh baca. Dia tahu proses. Cuma dalam masa 2 tahun ni perubahan dia secara drastik kerana saya nasihatkan dia minum secara konsisten twice a day, at least twice a day you kena minum aloe, you kena ambil omega at least 2 perkara ni. Because I love you so much. Because the power of forever is the power of love.